Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kembali kita dengan episod podcast kita pada kali ini. Kita menerima tetamu kehormat iaitu nama diberi Syed Abdul Rahman Hilmi bin Syed Zain, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Sains Sosial, Sektor Pembelajaran. Okey, baik tuan. Ini apa khabar tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat tuan Alhamdulillah. Okey. Kita teruskan dengan soalan pertama kita. Baik. Pada pandangan tuan, mengapakah sambutan Hari Guru ini sangat bermakna kepada guru? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik pengasih adik Raini. Raini yang berkali majlis. Jadi terima kasih kepada pihak sekolah kerana menjemput saya pada hari inilah untuk sambutan Hari Guru di peringkat pada peringkat sekolah menengah kebangsaan 1005. Jadi sudah pastilah makna sambutan Hari Guru adalah hari yang bermakna bagi guru. Jadi kita nak meraihkan guru-guru kita yang betul-betul lumus, yang mengarah tenaga, usaha tenaga masing-masing untuk mencemerlangkan guru. Guru adalah umpama lilin. Tadi pun kita dah nyanyikan lagu biar aku menjadi lilin. Jadi maknanya cikgu ni rela berkorban apa saja untuk kejayaan pelajar. Jadi sepatutnya pelajar dia menghargai jasa-jasa guru. Guru adalah segala-galanya. Guru adalah cikgu, guru adalah doktor. Kalau sakit, guru insya-Allah guru yang pertama akan merawat pelajar. Guru adalah banker. Kalau saya di sekolah lama dulu, di sekolah Sukan Terengganu, kalau anak-anak murid saya yang tak ada duit, cikgu mendahulukan duit, cikgu bagi duit pada mereka. Guru adalah driver. Guru kalau apa-apa tu, cikgu akan bawa murid-murid kita ke untuk balik kampung. Sebab saya masa di sekolah lama saya di SMK Bukit Nenas, Sekolah Sukan Terengganu. Jadi pelajar-pelajar kita berada daripada banyak daerah lah. Jadi mereka akan pulang dan menumpang cikgu-cikgu untuk ke Kuala Terengganu. Jadi guru adalah segala-galanya. Dan sepatutnya semestinya kita murid-murid menghargai jasa guru. Jadi pada Hari Guru ni, hari kemenangan bagi guru, sepatutnya setiap pelajar dia meraihkan guru-guru, mengucapkan terima kasih pada cikgu atas pengorbanan guru. Dan semestinya kita sebagai murid lah, kita sampai bila-bila kita mesti menghargai cikgu. Macam saya sendiri pun, saya masih adalah seorang guru yang masih lagi adalah, walaupun saya sekolah menengah saya masa di tahun 1980-an, sekolah rendah saya 1970-an, tapi masih ada lagi guru saya yang masih adalah, dan saya amat menghormati mereka. Walaupun kalau pangkat ataupun kedudukan sekarang saya lebih tinggi daripada mereka, tapi saya amat menghormati guru. Jadi sepatutnya Hari Guru ni hari kemenangan pada guru, pada kita, dan kita raihkanlah guru-guru kita, insya-Allah. Ya, tuan. Okey. Soalan seterusnya. Setakat ni berapa banyak kali tuan menghadiri majlis sambutan Hari Guru, terutamanya sambutan Hari Guru di sekolah? Ya, saya berada di 5 buah sekolah. Sebelum saya ke Jabatan Pendidikan Terengganu, saya dah berada di 5 buah sekolah di daerah Kuala Nerus dan juga Setiu lah. Jadi sambutan Hari Guru diadakan pada tiap-tiap tahun dalam suasana yang berbeza. Dan hari ini saya dipelawa untuk hadir ke sini untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Guru di peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan 1005. Bagi saya ada keistimewaan di sini yang tersendiri. Contoh saya lihat pelajar-pelajar sini amat berani buat persembahan, dan saya amat kagum dengan persembahan silat tadi yang dipersembahkan oleh seorang pelajar perempuan tu kan. Jadi saya rasa saya dah cakap dengan Tuan Pengetua supaya ada lagi keseimbangan lah, ada ataupun dibesarkan ataupun ada kelab silat di sekolah ni, supaya bakat-bakat murid yang ada di sini boleh dikembangkan lagi. Jadi saya rasa di sekolah kebangsaan 1005 ni ada keistimewaan sendiri, dan saya banggalah hari ini saya menjadi sebahagian daripada warga sekolah yang meraihkan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah kita. Okay, terima kasih. Pada soalan terakhir tuan pada pandangan tuan, setakat ni mana yang paling meriah bagi pandangan tuan?
dari segi kemeriahan, uh, bagi saya lah, dia ada cara tersendiri dan saya payah untuk katakan sekolah mana yang meriah. Kebiasaannya sambutan Hari Guru tu di mana-mana sekolah tu semua meriah. Dan ada cara kemeriahan sendiri. Macam di sini bagi saya tertarik dengan acara hari ini. Bagi saya juga meriah macam di sekolah-sekolah lain lah. Okey, itu saja podcast kita pada kali ini. Semoga setiap apa yang diceritakan oleh tetamu kehormat kita iaitu Syed Abdul Rahman Hilmi bin Syed Zain mampu memberikan manfaat kepada semua pelajar, bukan sahaja pelajar di SMK Seri Budiman, malah pelajar di seluruh Semenanjung Malaysia. Sekian, terima kasih. Okay.